Nak cari lelaki yang soleh ramai. Nak cari perempuan yang soleh sorang apa payah. Sebab itu dalam kitab Muhimmah dia kata, orang Tino ni nak masuk syurga 4 syarat ya. Banding dengan pokok kita banyak syarat yang main hanggut saja itu. Banyak syarat pokok kita ni. Syarat orang Tino nak masuk syurga ibu-ibu. Sembahyang 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga tutup aurat. Yang keempat Tuhan bubuh kau dia taat ke suami. Taat ke Allah Ta'ala dia boleh. Tapi taat ke suami belum tentu. Minta maaf dah. Ni kitab royak ni hamba royak cara kapung. Dia merujuk kitab Muhimmah. Sehingga Nabi kata, andainya suamimu berkehendak kamu atas pelana utah pun kena bui. Nabi kata wajib kena bui. Sebab itulah ulama kata taat ke Allah Ta'ala dia boleh. Tapi taat ke suami belum tentu. Bapa? Pasal dia tidak merasai suami dia itu adalah memberi redha kepada dia. Dalam Muhimmah kata, andainya suamimu tidak meredaimu, aku tidak akan redamu. Kerana keredaan suami itu menentukanmu syurga atau neraka. Rojok kitab Muhimmah.